Dari Batu Rakit, aku meneruskan perjalananku sehingga ke Kuala Nerus. Di sini, aku tumpang bermalam di rumah Amar. Amar, anak saudaraku, masih belajar di Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang sains marine. Rumah Amar ni terletak berhampiran dengan kawasan pantai. Pagi-pagi lagi, aku berjalan-jalan di sekitar pantai ni. Ada banyak kulit sotong hantu dekat sini. Laut tenang, hanya kedengaran ombak-ombak kecil menghempas ke pantai. Di sini, aku bertemu dengan Anwar. Beliau sedang membuat persiapan untuk turun ke laut. Fasa peralihan monsun barat daya pada bulan Mei hingga September adalah waktu yang sesuai untuk beliau turun ke laut untuk menampung sotong. Kalau dia tak ada, kita tahu dia mesin. Dia mesin dalam air, lepas tu dia habis tali. Kalau ada sotong, tak ada sotong, tidur. Kalau ada sotong, tetap. Macam dia kira napung. Dia kira terapung tengok malam. Kalau siang dia kira menampung sotong. Dalam pukul 9 pagi, aku memulakan kayuhan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kita akan menyambung semula kayuhan dari Kampung Gelam, mengambang teleport di dalam daerah Kuala Nerus ni. Kita akan menghala ke Bandar Kuala Terengganu. Cuaca pagi ni agak baik. Kita berhenti sarapan loh. Warung Yus Roti Canai. Seperti biasa, bila aku mula berkayuh, aku akan ambil sarapan berat pada sebelah pagi. Dekat sini pagi-pagi pun ada keropok leko, nasi lemak, telur mata, keropok leko, teh ais menjadi pilihanku pagi ni. Aku kayuh perlahan-lahan melalui kawasan pesisiran pantai Tok Jembal menuju ke Bandar Kuala Terengganu. Di sepanjang jalan pantai Tok Jembal ni, kita boleh lihat terdapat banyak gerai-gerai menjual hasil tangkapan nelayan. Gerai-gerai di sini menjadi tumpuan kepada penduduk-penduduk tempatan untuk mendapatkan bekalan ikan dan sotong yang segar dari laut. Jalan ni terputus disebabkan hakisan ombak. Sini. Nak pergi mana tu? Buah apa ni kak? Buah stol. Dia macam masak-masak sikit.
Ikan apa ni bang? Ikan apa ni? Lemah. Ikan gelema? Lemah. Kunyit. Oh, ikan kunyit. Sebahagian ikan di sini dibelah, diproses menjadi ikan masin. Dari satu sudut, kelihatan ramai orang setia menanti kepulangan nelayan dari laut. Cuaca semakin panas membahang. Aku meneruskan perjalananku di negeri yang terkenal dengan keindahan pantainya yang memukau. Take the step. You don't have to wait. Lose that breath. You don't gotta change. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Trust that voice. Just let it speak. You got a choice. Just let it be. Aku kayuh menghala ke perkampungan nelayan di seberang Taki. Aku ingin melihat proses membuat batik yang diusahakan oleh penduduk tempatan di sini. Namun, tempat membuat batik tutup hari ini. Kita tengok proses pembuatan belacan di seberang Taki. Di seberang Taki ni, aku dapat lihat bagaimana proses belacan dihasilkan. Mana nama siapa bang? Aiman. Kita tengok Aiman membuat belacan. Apa tahu? Ngatok. Apa tahu? Kabur lah. Banyak tahu ni. Banyak tahu. Saya Aiman. Apa tahu ngatok. Pengalaman saya lama ni. Kabur lah. Oh, macam tu Dia pakai acuan dia. Dia jemur tu berapa lama? Sehari lah. Di kawasan jeti seberang Taki, aku tertarik melihat budak-budak kampung gembira bersama rakan-rakan bermain air. Budak-budak kampung ni membesar dengan berani. Mereka menjadikan laut sebagai taman permainan mereka
sejak kecil lagi. Dari seberang Takir, aku menggunakan bot penambang untuk seberang ke bandar Kuala Terengganu. Mama says she's doing fine. Sawyer's climbing all the lanes. Pastor claims it's almost time for the rapture. Maybe soon I'll get to fly. Driving down familiar roads, there's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing, nothing's quite the same when I go walking down memory lane. Daddy says he's killing time, drawing out and pulling lines, while the city, she's on fire like a nova. Wonder what I'm gonna find. Driving down familiar roads, there's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing, nothing's quite the same when I go walking down memory lane. Driving down familiar roads, there's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing, nothing's quite the same when I go walking down memory lane. Di negeri Terengganu ni, aku kagum melihat masjid-masjid yang dibina dengan reka bentuk yang tersergam indah. Dalam pukul 4.30 petang, aku kayuh meninggalkan bandar Kuala Terengganu. Di kawasan Marang, aku berhenti rehat seketika, mencari air
untuk menghilangkan haus. Aku kayuh perlahan-lahan melalui jalan pantai sambil menikmati suasana petang di negeri Terengganu yang indah ni. One more night with the dead. I've been spending more time with them than the living. And if you're just the company that you keep, I'll stay where I am for eternity. Well, I don't know if something's gonna come my way. I don't know, but give me just a little taste, 'cause I need something to hold on to. I need more than just a window with a view. Hey, mineral. And all this looking out, it's just a symptom of a heart filled with doubt. When I start looking in, I can't tell the end from the beginning. Well, I don't know if something's gonna come my way. I don't know, but give me just a little taste. I need something. Setelah berkayuh lebih kurang 50 km dari bandar Kuala Terengganu, dalam pukul 7.30 malam, aku tiba di kampung Jambu Bongkok. Di sini, aku mencari tempat untuk bermalam.